Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak Daya nak sharekan satu testimoni Kak Daya dengan produk Forever. Okey, waktu Kak Daya remaja, Kak Daya ada masalah gastrik. Gastrik yang tahap berguling-guling tu. Boleh dikatakan setiap bulan Kak Daya akan kena gastrik tu. Dan apa yang ada dekat rumah dibekalkan oleh doktor adalah ubat kapur tu. Itu adalah orang cakap apa, teman setia Kak Daya lah setiap kali kena gastrik. Kan? Dan setiap kali kena gastrik juga, bila mula bekerja, keraplah untuk MC bekerja. Dan Kak Daya biarkan je. Kak Daya ingatkan gastrik tu memang biasalah. Apa yang jadi adalah bila Kak Daya makin besar, Kak Daya punya gastrik sampai tahap kita punya pembuangan jadi warna gelap tau, warna hitam. Kan, warna hitam. Dan Kak Daya jadi sampai pengsan tau sebabkan gastrik tu. Dan bila pergi hospital, doktor buat satu orang cakap apa, satu prosedur endoscope. Dia pergi tekak, masukkan alat untuk tengok usus. Dan Alhamdulillah, usus Kak Daya tak ada apa-apa polyps ataupun ketumbuhan yang membimbangkan. Cuma hanya ada banyak ulcer, doktor kata. So ulcer tu yang menyebabkan orang cakap apa, Kak Daya punya kesihatan badan tak okey waktu tu. Kerak tak sihat, bila membuang air besar berdarah. Itu adalah salah satu kesan daripada ulcer tu lah, ulcer dalam usus tu. Dan Alhamdulillah, satu masa tu Kak Daya dipertemukan dengan produk Forever. Okay, aloe vera dan madu Forever Living. Kak Daya amalkan dua ni. Kak Daya tak sangka, Kak Daya tak perasan pun, Kak Daya dah lama sebenarnya tak kena gastrik tu. Dan gastrik tu dah tak datang dah. Dan syukur sangat-sangat. Kan, baru rasa macam perut angin ke kembung ke kan. Cepat-cepat Kak Daya akan campur aloe vera dan madu. Dan bila dalam masa 10 minit lepas tu, Kak Daya akan mula sendawa dan pergi toilet untuk membuang. Dan lepas tu Alhamdulillah lega sangat perut. Jadi pada anda yang ada masalah yang sama, mesti cepat-cepat ikhtiar dengan aloe vera dan juga madu Forever Living. Okay, bye. Assalamualaikum.